Terkejut kami tiba-tiba gold bar yang akak ni simpan nampak kesan merah macam luka berdarah. Akak ni takut sangat, dia ingat gold bar ni kena gigit dengan hantu penanggal. Dekat bahagian belakang dia okey, cuma depan yang masalah. Bagi anda yang baru first time tengok, inilah red spot ataupun red dot. Memandangkan akak ni risau sangat nak jual gold bar ni, dia minta tolong kami sapu minyak gamat, tapi tak hilang-hilang juga. Now kita timbang dulu nak tengok berat dia kurang ataupun lebih. Nampak tak berat dia tetap 1 gram? Jeng jeng jeng, bila kita bakar hilang terus. Tak susah pun, gold bar ni emas 999.9, bila kita bakar warna dia masih lagi berkilat. Red dot ni cuma kesan daripada pengoksidaan yang mana terlekat impurities ataupun benda asing. Lepas dah sejuk kita timbang semula gold bar ni, berat dia pun tak terkesan, maintain 1 gram. Kalau akak-akak abang-abang nak jual balik gold bar red spot macam ni, jangan risau, dia tetap emas 999.9.